Hai guys, welcome back. Semoga jadi kalau anda tanya iPhone second hand mana yang paling berbaloi untuk kita beli sekarang ni, jawapan dia simple, iPhone 15 Pro Pro Max. So dalam video ni kita nak ceritalah dari segi dia punya harga, performance, kamera dan juga bateri dan benda yang ramai orang terlepas pandang pada smartphone ni, iaitu software update yang masih panjang. Baiklah, pertama sekali kita nak cerita tentang dia punya harga jualan. Of course, sekarang ni harga dia dah semakin murah. Untuk market use, kita boleh dapat dalam 2,500 plus bagi 256GB. Jangan beli yang 128GB. Membazir. Unless beli smartphone ni untuk sebagai smartphone kedua. Tapi kalau nak beli smartphone ni sebagai daily driver, ambil je yang 256GB. Dan kami ada jumpa seller dekat Shopee yang bagi waranti 1 tahun untuk iPhone 15 Pro yang second hand. Cuma harga dah agak tinggi sikit lah dari market. Dari segi performance pula, iPhone 15 Pro ni guna chip A17 Pro walaupun ini adalah phone keluaran 2023. Tapi dari pengalaman penggunaan harian, penggunaan yang sebenar, performance dia masih sangat laju. So setakat untuk buat tugasan harian, untuk multitasking, untuk gaming ataupun untuk buat konten, semuanya masih lagi smooth. Kalau nak scroll tu tak ada rasa lag, tak ada rasa sangkut, nak buka aplikasi pun rasa laju je pada smartphone ni. Dan sejujurnya dia punya performance day to day tak rasa macam smartphone ni dah berusia. Dia punya aura flagship tu masih lagi kuat in term of dia punya performance. Kamera pula memang antara sebab paling kuat lah kenapa iPhone 15 Pro ni masih lagi dicari sebagai unit second hand. Video dia sangat perform, video dia stabil, warna yang konsisten dan autofocus dia sangat laju. Kalau anda buat konten TikTok, Instagram ataupun YouTube secara casual, kualiti video smartphone ni masih lagi nampak clean dan profesional. Dan kalau kita compare kualiti gambar dengan iPhone 17 Pro Max pun, hasil dia tak jauh beza sangat. Dan sometimes susah nak bezakan mana satu hasil kamera iPhone 15 Pro dan mana satu hasil daripada iPhone 17 Pro Max. Baiklah, dari segi design dan juga build quality pula, iPhone 15 Pro ni masih lagi feel premium dengan bahan binaan titanium yang ringan tapi solid. Cuma kalau kita nak compare dengan design yang terbaru ni, yes, design dia dah jadi outdated sikit lah. Dah jadi ketinggalan sebab iPhone 17 Pro Max kali ni dia hadir dengan design yang baru. Baiklah, ini pula bahagian yang ramai orang selalu terlepas pandang. Dia punya software update. iPhone 15 Pro ni dilancarkan pada September 2023 dan berdasarkan rekod serta kenyataan rasmi Apple, iPhone 15 series ini akan menerima sekurang-kurangnya 5 tahun sokongan software update. Jadi sekurang-kurangnya smartphone ni akan dapat major software update sehingga tahun 2028. Satu jangka masa yang masih lagi lama untuk kita pakai smartphone ni. Jadi sepanjang tempoh tu, kita tak perlu risaulah yang smartphone ni dia akan lag disebabkan software dia dah tak up to date. Sebab kita akan sentiasa dapat software yang up to date lah pada smartphone ni. Dan seperti biasa, kalau kita ikut sejarah Apple yang sebelum ni, banyak je device yang lebih daripada tempoh minimum yang Apple tawarkan. Dan of course, tiada smartphone yang sempurna. Bateri smartphone ni agak kecil jika dibandingkan dengan iPhone 16 Pro ataupun 17 Pro. Jadi kalau anda adalah seorang yang heavy user, memang kena standby power bank. Dan kalau anda beli smartphone second hand, benda pertama yang anda kena check adalah dia punya battery health. Sebab ya, smartphone second hand kan, of course dia punya battery health dah menurun. Kalau boleh, elakkan daripada bawah 80%. Kalau battery health dia bawah daripada 80%, minta diskaun lah dekat seller tu. Sebab daripada diskaun tu, anda boleh tukar bateri baru pada smartphone ni. Kalau untuk tukar bateri baru, original Apple, harga dia dalam RM490. Lebih kurang macam tu lah. Dan satu benda kecil bagi pengguna Android tapi satu benda besar untuk pengguna iPhone adalah dia punya charging Type-C. Untuk iPhone 15 Pro ni adalah smartphone pertama yang menggunakan charging port jenis Type-C. So, this is the time lah. Kalau anda pengguna bawah daripada iPhone 15, ini masanya untuk anda pakai charging port Type-C pada iPhone anda. Jadi kesimpulan dia, masuk tahun 2026, iPhone 15 Pro ni masih antara pilihan iPhone second hand yang paling berbaloi untuk kita beli. Kita dapat performance yang flagship, kamera yang masih padu untuk buat konten dan sokongan software yang masih panjang. Kita akan dapat sekitar 2028. Dan kalau anda adalah seorang pengguna iPhone 11, 12, 13, 14 biasalah bukan yang Pro, memang sesuai lah untuk upgrade kepada iPhone 15
Pro ni. So guys, nampaknya ini saja video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bulu Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.